Tu dia. Dia sini pokok tak berhenti. Pokok dia ada tak ada. Yalah. Tapi dia berbuah juga no. Buah tu buah. Yalah. Cantik. Dia hobi padan dah no. Assalamualaikum. Hari ini tanaman nanas berjarak 1 darab 1 darab 1. Okey. 1 darab 1 darab 1. Maksudnya sini pun 1, sini 1, sini pun 1. 1 kaki. Saya tanam 13 pokok satu baris. Tapi bila bilang jadi 40. Aku ni cikgu matematik. Pasal apa terlebih sepokok? Kenapa? Kawan aku cakap, Cikgu Zulkarnain, dia suruh tanam pokok nanas biar rapat-rapat, biar senang puyuh berlari. Alhamdulillah, nanti sampai masa buah nanas pun dapat, puyuh pun dapat, insya-Allah. 100 pokok nanas berjaya ditanam hari ini. 100 pokok memakan masa 1 hari buat seorang-seorang. Macam mana mau tanam 10,000 pokok? Nak ada kerja lah, insya-Allah. Aduh, semalam tanam, hari ni dah dikenat kerah. Aduh, buat macam mana lah. Letih saja. Aduh, ingat nak tanam 10,000. Aduh, habis dikenat kerah. Tengok dia papah habis tu. Ya Allah, ya Rabbi. Tengok. Habuan hang lah kerah weh. Aduh. Satu lagi. Tak payah tanam lah Muhammad Abadi weh. Kalau abang tanam Pak Jid. abang tanam, ambil selamatkan dia ni, nanti abang tanam dalam